Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. uh, uh, bersama saya dalam ruangan Tanya Dr. Syed. Saya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri. Hari ini topik saya bukan banyak lah. Dia menyentuh satu soalan pada seorang brother ni kan. Susah nak dapat anak. So, dia tanya macam mana nak atasi masalah. Yalah, sebab bila dia cek kat klinik, memang didapati bilangan sperma dia tu kurang dan kurang berkualiti lah kan. So, hari ni topik saya ialah tentang kemandulan. Right. Kemandulan, sekitar 10 hingga 15% pasangan akan mempunyai masalah kemandulan. Right. So, tapi kena faham, dia bukan masalah wanita sahaja. Masalah wanita cuma 30%. 30% saja wanita yang bermasalah. Manakala 30% masalahnya terletak kepada kaum lelaki juga. So, lebih kurang sama. 30% yang lain gabungan wanita dan lelaki punya problem. Dan 10% tu tak tahu apa sebab. Dah puas kaji, tak jumpa juga sebab kenapa pasangan tu mandul. So, hari ni saya akan fokus lebih kepada masalah ataupun topik khusus untuk sang pria, untuk lelaki. Bagaimana nak tip-topkan benih anda ataupun sperma anda kan. Okay, sebab sperma lah dalam air mani kan. Okay, yang benda-benda halus tu, yang kepala bulat batu berikor tu kan, berenang tu mencari pasangan dia, iaitu ovum untuk wanita tu kan. Dia bergantung kepada kualiti. Kualitinya maksudnya sihat ataupun tidaklah sperma tu ada masalah ke tidak, ataupun kuantiti. Kuantiti ni jumlah sperma tu dalam air mani tu, dan juga motility. Motility ni lebih kepada dia punya pergerakan lah. So kalau air mani yang standard lah air mani yang standard lebih kurang 2 hingga 5 mil. 2 hingga 5 mil. Ini standard dia tak boleh banyak sangat cair pula kan. Right. So 2 hingga 5 mil tu kira normal dan sihat lah. Right. Dan kalau kita cerita tentang kuantiti dia kan, kuantiti berapa banyak sperma yang ada dalam air mani tu. Okay, kalau kita tengok 1 mil sperma air mani tu mengandungi sekitar 20 ataupun 30 hingga 200 juta. Anak standardnya 40 ke atas bagus lah kan, tu sihat. Okay, tapi kalau kurang daripada 15 juta per 1 mil air mani, ini dah dianggapkan kurang ataupun problem kan. So itu dari sudut kuantiti. Bagaimana pula dari sudut kualiti dia? Mungkin daripada morfologi dia ataupun bentuk dia, mungkin bentuk yang tak sihat ataupun kandungan DNA-nya tak sihat dan sebagainya. Okay, kita lihat sepatutnya untuk air mani yang sihat perlu mempunyai sekitar 30%, 30% sperma yang normal. Yang sihat lah, maksudnya kualiti dia bagus kan. Tu maksudnya air mani ni sihat, tip top. Dan untuk motility, maksudnya pergerakan dia kan, dia memang bergerak. Tugas air mani memang dahsyat. Kalau kita tengok elasticity air mani tu apa dia, tapi bawah mikroskop kita nampak berjuta-juta sperma yang sedang berenang tu kan. Dan kalau diikutkan jarak dia nak kena berenang sampai kepada pasangan dia tu, pasangan dia ovum tu lah, benih wanita tu kan, jarak dia sekitar macam menyeberang lautan Pasifik. Wah, jauh tu. Kita selam Melaka pun tak lepas. Bukan selam Melaka lah, swimming pool pun kadang-kadang tak lepas kan. So tahap begitu sekali. Mereka perlu mempunyai motility ataupun pergerakan. Pergerakan mereka harus bagus. Dan bagi sperma yang sihat, perlu mempunyai sekurang-kurangnya 25% daripada sperma tadi dalam air mani tadi yang bergerak ke hadapan dengan pantas. So ini kita akan dapat jumlah ataupun bilangan sperma yang sihat. Okay, right. So apa tips untuk dapatkan sperma yang sihat? Ini untuk lelaki, kaum lelaki, beri perhatian.
Kerana macam saya katakan 30% kemandulan berpunca daripada sang pria ataupun kaum lelaki. Okey, right. Saya akan sharekan 9 tips bagaimana untuk mendapatkan sperma ataupun benih bagi lelaki yang sihat. Tips yang pertama ataupun punca masalah kemandulan lelaki yang pertama paling jelas zaman sekarang ialah disebabkan oleh obesity. Lebih berat badan lah. Sebab kita tahu di Malaysia sekarang lebih berat badan ni dah lebih kurang separuh ke atas. Lelaki ni lebih berat badan daripada biasa kan. So kenapa sedemikian? Sebab sel-sel lemak yang berlebihan ni dia akan menghasilkan sejenis enzim namanya aromatase. Aromatase ni adalah sejenis enzim yang mana apabila dia bertemu dengan hormon lelaki, testosteron ni, hormon lelaki nama testosteron dia akan menukarkan hormon lelaki ni menjadi estrogen. Ya Allah, bayangkan anda seorang lelaki mempunyai hormon lelaki, tiba-tiba hormon lelaki itu ditukarkan kepada estrogen, iaitu hormon wanita, kan? So sudah tentu ini tidak sihat bagi kesuburan. Kerana ini akan mengganggu, dia akan mengganggu terutamanya masalah keinginan, syahwatnya, kemudian masalah dia akan menyebabkan mati pucuk lebih kurang, dan dia juga akan menyebabkan masalah seperti premature ejaculation, maksudnya dia terlepas awal kan. So ini semua memang boleh mempengaruhi tahap kesuburan seorang lelaki. Maksudnya tips yang pertama harus berikhtiar turunkan berat badan anda, kurangkan sel lemak yang ada kat sekitar perut, sekitar mana-mana tu lah. Janji yang namanya BMI tu jadi normal balik kan. So macam mana nak kurus? Banyak sedaman ke, tapi sekarang yang memang terbukti untuk nak kurus mudah ialah menggunakan teknik IF ataupun intermittent fasting. Intermittent fasting ni panjang cerita, saya dah buat video sebelum ni. Intermittent fasting ni adalah satu kaedah yang mana dibenarkan makan dalam sehari dalam julat tempoh 8 jam sahaja. Itu nanti kita cerita lain kali, intermittent fasting kan. Tapi maksudnya tips yang pertama, turunkan berat badan. Itu yang sangat-sangat mustahak kalau lelaki nak subur. Okay, right. So, nombor 2. Tips yang nombor 2 ialah senaman. Memang benda yang orang malas nak dengar. Sebab di Malaysia ni 62 berapa peratus lah, saya tak ingat, rakyat Malaysia tidak bersenam langsung. Tapi itulah hakikatnya. Sebab apa? Senaman ini sebenarnya dia penting bagi lelaki untuk meningkatkan hormon lelaki, testosteron. Terutamanya senaman yang melibatkan angkat berat, melibatkan pembinaan otot kan. Ataupun senaman kardio pun sangat-sangat penting, melancarkan aliran darah. Semua ini akan semua menyebabkan pergerakan sperma tu pun laju. So ada kajian yang saya dah baca, apabila anda senaman secara istiqamah, sperma tu pun dia rajin bersenam. Dia bersenam maksudnya pergerakan lancar lah kan. So berenang dia pun laju. So ini penting. Dan jumlah kuantiti sperma tu pun mantap. Okay, right. So itu penting. Tapi harus hati-hati, sebab setengah orang, yelah lelaki kadang-kadang, yelah zaman-zaman sekarang nak badan yang sado kan. Mereka terbabit dengan penggunaan apa? Anabolic steroid. Steroid yang minum otot sasa. Okay, right. Masalahnya penggunaan anabolic steroid dapat badan sasa, tak kira lah macam Hulk ke apa ke, tapi sperma anda down. So jangan guna anabolic steroid. Okay, senaman biasa je. Senaman lah, senaman. Okay, right. Dan senaman yang paling bagus ialah senaman waktu perut kosong. Okay, kenapa? Kerana senaman waktu perut kosong ni turut boleh menggalakkan penghasilan sejenis hormon. Tadi dah naikkan testosteron, kan hormon lelaki. Dia juga akan menaikkan hormon keremajaan ataupun HGH, Human Growth Hormone. Okay, ini adalah jenis master hormone yang boleh menyihatkan seluruh tubuh badan.
Dan di samping itu kita tahu senaman juga boleh membantu untuk menguruskan badan dan mengurangkan sel-sel lemak. Maka ini juga sangat-sangat penting untuk meningkatkan kesuburan lelaki. So dua perkara yang utama di situ yang saya lihat sangat berkesan untuk membantu meningkatkan kesuburan ialah menurunkan berat badan dan senaman. Tapi ada lagi yang saya tak ceritakan. Okey, right. Yang ketiga ialah elakkan apa? Elakkan stres. Okey? Elakkan stres. Sebab apa? Stres ini apabila berlaku secara kronik kan, asyik fikir kerja terlalu banyak ke apa benda kan, ini akan meningkatkan sejenis hormon namanya kortisol. Okey? Ni hormon stres lah ni. Dan hormon kortisol naik, testosteron turun. Faham? So, kalau anda nak testosteron anda naik, jangan stres. So, harus pandai kawal stres. Bagaimana? Kena bersifat bersyukur, redha dan lakukan aktiviti-aktiviti bersosial. Ataupun yang paling penting juga ialah belajar mengawal stres anda. Mungkin dengan dari sudut kita sentiasa apabila kita berzikir apa semua tu, itu menenangkan hati. Kan? Right. Itu penting ya, mengurangkan stres. Sebab itu bagi saya lah so kalau nak kurangkan stres, kita pun kena dapatkan tidur yang mencukupi. Orang tak cukup tidur ni pun dia punya sperma pun tak subur. So kurangkan stres, cukupkan tidur. Dan satu lagi yang juga penting ialah elakkan ataupun berhenti terus daripada merokok. Kerana kita dapati apabila merokok ini dapat berkait dengan pengurangan jumlah ataupun bilangan sperma. Okey, so tu dah 3. Dan 3 ni sebenarnya adalah gaya hidup sehat yang ialah yang biasa yang sepatutnya anda lakukan. Okey. So rajin-rajinlah bergerak, jangan asyik duduk, jangan live a sedentary life kan. Okey, naik tangga, jalan sikit. Semua tu semua penting untuk kesuburan lelaki. Nombor 4, apa dia? Kita tahu sperma dihasilkan oleh ialah kita panggil testis lah kan, oleh sang lelaki kan. Dan testis ni berada dalam skrotum dan dia berada di luar. Sebab apa dia berada di luar? Dia tak boleh panas sangat. Dia tak boleh panas sangat. Dia tak boleh pada suhu badan yang biasa. So dia tak boleh panas sangat. So tak boleh biarkan skrotum ataupun telur anda tu panas lah. Lebih kurang macam tu lah kan. So di sini setengah-setengah orang saya tengok dia bekerja, dia letak laptop atas peha tu kan. Itu kan mengeluarkan haba tu lama-lama. Jadi terus pun masak ni. So ini tak sihat untuk sperma. Mati semua sperma. Kesian ke dia. Kemudian aktiviti yang melibatkan pemakaian seluar yang betul-betul ketat tu lah. Kadang-kadang ialah ada aktiviti sukan tertentu, contohnya macam cycling. Cycling kadang-kadang anda menggunakan seluar yang memang ketat habis kan. Cycling ni sampai kan ada satu kajian, walaupun disangkal oleh kajian yang lain, yang menunjukkan aktiviti cycling, kayu basikal lebih daripada 5 jam seminggu dapat mengganggu kesuburan. Tapi itu tak salah saya, kajian itu tahun 2014. Tapi sekarang telah disangkal. Mungkin aktiviti itu ataupun kajian itu melibatkan mereka yang memang memakai seluar yang ketat-ketat sangat. Lepas tu menyebabkan bawah terpanas kan. Okay, sepit kat situ. Okay, right. So itu harus jaga juga. Dan eloknya bagi pemakaian seluar dalam lelaki, pakailah yang longgar-longgar sikit, dibuat daripada cotton macam boxer short tu. Ini semua penting untuk meningkatkan kesuburan lelaki. Elakkan daripada pakai seluar jeans yang ketat habis, ketat kat peha tak apa, yang ketat kat bawah tang tu kan. Tu tak boleh kan. Okey, right. So itu nombor 4. So nombor 5 ialah elakkan bahan-bahan yang bersifat xenoestrogen. Apa dia xenoestrogen? Estrogen tu hormon wanita. Xeno ni adalah berasalnya daripada kimia. Maksudnya bahan-bahan kimia yang bersifat seperti hormon wanita. Kadang-kadang kita terbabit, tak perasan. Adakah kita nak makan hormon wanita? Tak. Maksud saya, ada bahan-bahan tertentu dalam makanan ataupun dalam
kehidupan harian kita yang menyebabkan kita terdedah kepada xenoestrogen. Dan xenoestrogen ini lagi dahsyat daripada estrogen, sebab xenoestrogen ini dia adalah jenis apa yang dipanggil sebagai endocrine disruptor. Maksudnya dia punya efek tu lebih dahsyat daripada estrogen. So ini memang boleh menjejaskan masalah kesuburan lelaki lah. So mana datang xenoestrogen ni kan, yang selalu kita dengar boleh menjejaskan penghasilan sperma. Right. Antara yang paling jelas yang kita terdedah ialah bisphenol A, phthalates. Dua perkara ni ada dalam bahan plastik, kan? So memang sangat-sangat penting kalau anda minum air mineral yang dalam plastik tu, kan? Lepas tu air mineral tu pula terdedah kepada panas, letak dalam kereta pula letak kat tengah hari panas, biarkan sampai 3 hari anda minum dia tu, benda tu mungkin penuh dengan bahan-bahan kimia tersebut, phthalates. Dan elakkan juga daripada makanan dalam tin, sebab yang bahagian dalam tin tu yang warna kuning-kuning tu kan, itu kadang-kadang dia boleh keluar, dan benda tu kadang-kadang mempunyai kandungan bisphenol A dan juga phthalates yang tinggi. Dan elakkan daripada makanan-makanan yang dibalut dengan plastik, terutamanya kalau anda ambil plastik tu pula masuk dalam microwave. Itu lagi best. Dia punya xenoestrogen terkeluar elok, masuk dalam makanan anda pun makan. Ini semua boleh menjejaskan kesuburan lelaki. Itu tentang plastik. So ada juga dikatakan bahawa xenoestrogen ada juga dalam racun serangga. Okay? Racun serangga ni kadang-kadang ialah dia ada, bukanlah kita pergi makan racun serangga, tapi termakan disebabkan racun serangga yang disemburkan pada contohnya sayuran. So kita tahulah kalau pergi pasar, daun sayur tu cantik je kan. So ini pun kadang-kadang bahaya, mungkin dia menggunakan racun serangga yang tinggi, kan? DDT kita panggil, okay, racun serangga tersebut. Dan kadang-kadang terdedah juga racun serangga tu dia masuk dalam air minuman kita. Sebab tu penting juga, nak subuh kita guna, invest sikit lah, beli water filter kan, so that air yang kita minum tu dah difilter dari bahan-bahan asing ataupun bahan-bahan toksik tersebut. Dan satu perkara lagi yang saya tarik ialah ubat nyamuk lah. Kadang-kadang rumah banyak nyamuk. Sebelum kita tidur kita spray elok satu bilik tu kan. Kadang-kadang ada setengah-setengah jenis ubat nyamuk racun serangga yang mempunyai bahan-bahan yang boleh menjejaskan masalah penghasilan ataupun kualiti sperma anda. Dan satu lagi ialah toksit yang datangnya daripada bahan-bahan kosmetik. Contohnya macam parabens. Parabens ni memang banyaklah digunakan dalam moisturizer, dalam krim, apa benda semua kan. So kalau lelaki sapu-sapu krim-krim tu kan, tengoklah kalau ada parabens tu cuba elakkan, sebab ini bersifat xenoestrogen. Dan satu lagi yang juga boleh menjejaskan, tak semestinya dia berbentuk xenoestrogen, tetapi menjejaskan penghasilan sperma ialah logam-logam berat. Contohnya macam mercury ataupun raksa, plumbum. Sebab tu saya selalu katakan kalau nak minum air tapis. Bila simpan air, jangan simpan dalam bekas plastik, simpan dalam bekas kaca atau bekas yang orang kata stainless steel. Bekas kaca lah. Nak simpan makanan, simpan dalam bekas kaca. Nak panaskan makanan, panaskan, especially kalau guna microwave lah, panaskan dalam bekas kaca. Jangan guna pinggan-pinggan plastik tu. Ini boleh menyebabkan yang saya katakan bahan-bahan toksik bersifat xenoestrogen tadi terbebas kepada makanan. Okay. Dan nasihat yang paling baik ialah elakkan daripada menggunakan makanan-makanan segera ni ataupun makanan dalam tin. So kita masak menggunakan bahan-bahan semula jadi, makan fresh daripada dapur, itu yang terbaik, yang tersihat dan yang paling elok untuk mendapatkan sperma yang berkualiti. Okay, right, seterusnya apa lagi yang harus dielakkan? Diorang kata setengahnya ada juga istilahnya phytoestrogen. Tadi xeno kan, xeno ni masuk kimia. Phytoestrogen ni bermaksud estrogen daripada bahan-bahan semula jadi. Tetapi kajian menunjukkan bahawa estrogen daripada bahan-bahan semula jadi, contohnya seperti soya ni, okey, ataupun bahan-bahan brokoli dan sebagainya tu, bukan brokoli, sayur-sayuran lah yang bersifat estrogenik sikit, dia tidak mengganggu. Ini kajian menunjukkan.
So bagi saya phytoestrogen tu tak begitu mengganggu kecuali terlalu banyak. Contohnya asyik minum air soya saja kan, mungkin ini boleh mengganggu sedikit dari sudut kualiti sperma untuk lelaki. Right. So apa lagi yang perlu dibuat ialah elakkan ubat-ubat yang juga setengah-setengah ubat mempunyai kesan sampingan. Setengah-setengah ubat mempunyai kesan sampingan yang boleh menjejaskan kualiti sperma anda. Apa ubat-ubat tersebutlah? Antara ubat tersebut yang ada yang kalau anda makan secara berterusan boleh menjejaskan kesuburan lelaki ialah antibiotik. Antibiotik ni saya rasa anda makan bukanlah kerap sangat kan. Bila sakit makan dan tapi ada juga setengah orang yang mengamalkan antibiotik secara berterusan. Contohnya orang yang ada masalah jerawat yang makan antibiotik sampai 3 bulan, 6 bulan tu ada juga. So ini juga boleh menjejaskan kesuburan. Apa nama antibiotik? Antaranya penicillin, erythromycin, tetracycline, Bactrim. So guna sekejap saya rasa insya-Allah dia tak menjejaskan dalam jangka masa panjang, tapi kalau guna secara kronik tu ini problem sikit. Right. So especially mereka-mereka yang ada masalah kesuburan, so kena tanya pada doktor anda, adakah ubat yang saya makan ni boleh menjejaskan kesuburan saya. Selain daripada antibiotik, ada juga ubat-ubat yang bersifat sebagai antidepresan, antidepresan, anti kemurungan lah, ubat anti kemurungan, ubat anti psikotik, masalah anti epileptik, contohnya seperti carbamazepine, phenytoin. Semua ini mempunyai kesan terhadap penghasilan sperma. Dan satu lagi ubat yang selalu kita makan, ini harus hati-hati, ubat tahan sakit. So kajian menunjukkan mereka yang selalu makan ibuprofen boleh mempunyai masalah sperma yang abnormal. Terutamanya juga ialah satu ubat yang, minta maaf, saya rasa selalu amalkan, so jangan selalu amalkan, Panadol. Okay, paracetamol. Okay, Panadol ini juga boleh menyebabkan sperm abnormality. Okay, so boleh makan bila demam, tapi lepas demam tu tak salah suka-suka makan Panadol kan. Elakkan daripada makan secara berterusan. Okay, right. Dan juga satu lagi ialah ubat-ubat yang bersifat opioid ataupun yang mengandungi morfin. Dan macam saya katakan tadi, ubat-ubat yang mengandungi anabolic steroid. Okay, anabolic steroid untuk dapatkan badan Mr. Hercules tu, ini memang boleh menjejaskan kesuburan lelaki. Okay, right. So itu dah 7 tips saya bagikan, perkara yang anda 6 tips yang anda harus prihatin. Kemudian yang ketujuh, apa dia? Tips dia ialah berapa frekuensi anda orang kata menjalani aktiviti seksual. Okay, right. So kita tahu sperma ni dihasilkan dalam tempoh waktu dia jadi baru balik, dihasilkan oleh sel-sel di testis tu dalam masa 24 hingga 36 jam. So paling elok jarakkan antara aktiviti seksual itu sekitar 2 ataupun 3 hari lah. 3 hari tu okey lah kan, 3 hari untuk mendapatkan sperma yang fresh ataupun yang cukup, yang kualiti lah. Tapi jangan lambat sangat. Kalau lebih daripada seminggu dan seterusnya tu dia dah tak fresh, sperma tu dah mungkin motility dia dah terganggu. Okay, so jarakkan 3 hari. Itu cantik. Kemudian apa lagi? Dari sudut makanan, pilih lemak yang juga boleh membantu kesuburan. Apa lemak tu? Nama lemak tu ialah omega 3. Kan? Omega 3 ni dalam ikan lah dan telur. Kita boleh dapatkan omega 3. So pastikan diet anda mempunyai omega 3. Elakkan lemak yang tak sihat yang boleh menjejaskan sperma, iaitu namanya trans fat. Trans fat ini masalahnya ada hampir dalam kesemua makanan-makanan terproses. Contohnya dalam aiskrim, dalam bakery, kuih, roti, kek dan sebagainya lah kan. So itu juga tak begitu baik untuk kesihatan sperma. Okay, kalau nak sihat sperma anda, makan ikan banyak-banyak, tapi pastikan ikan tu ikan yang segar dan tidak terlalu besar. Kerana ikan terlalu besar ni pun dia tinggi dengan kandungan, especially ikan laut, tinggi dengan kandungan mercury, sebab laut kita pun tercemar dengan raksa. So makin besar ikan tu, makin lama dia hidup dalam laut dan makin tinggi kandungan raksa dalam ikan tersebut. Okay,
Right, seterusnya nombor apa tadi? Nombor 9, last. Ini tentang nutrisi. Orang selalu tanya apa yang nak makan. Apa yang nak makan untuk kesihatan sperma tu. Right. So, antara vitamin yang bagus, yang ada kajian terbukti boleh menyihatkan sperma ialah vitamin C. Vitamin C yang kita biasa makan, ada satu kajian yang dikeluarkan dalam Urology Journal pada tahun 2016 menunjukkan pengambilan 1000 mg vitamin C boleh meningkatkan konsentrasi dan juga pergerakan sperma itu yang lebih lancar. Okay. Selain daripada vitamin C, vitamin apa lagi? Vitamin D. D for Denmark. Vitamin D daripada matahari. Kita dapat cukup matahari, kita boleh ambil tambahan sama ada dalam bentuk 1000 international unit dan sebagainya. Juga vitamin folate juga boleh membantu, dan juga coenzim Q10, dan juga jenis mineral namanya zinc. Zinc ni sangat-sangat penting untuk penghasilan sperma. Okey, zinc. Okey, dan semua ni anda boleh dapat daripada telur. Telur tu dia kaya dengan zinc, dia ada vitamin D, dia ada omega 3. So itu adalah satu pemakanan yang sihat untuk kesuburan lelaki. Alright. So apa lagi? Anda perlu dapatkan antioksidan yang mencukupi. Sebab tu kena makan buah, buah-buahan seperti berries, manggis. Ini kaya dengan polyphenols yang boleh melindungi sperma anda dari kerosakan yang mana disebabkan oleh pencemaran dan sebagainya. Boleh menyebabkan DNA benih-benih dalam sperma tu dia rosak, okay? Dan juga boleh mengganggu mitokondria. Mitokondria ni jenis bahan dalam sperma tu yang memberikan tenaga sperma tu untuk berenang kan. So kalau ni rosak pun akan menjejaskan. Sebab tu makan buah, makan sayur banyak-banyak. Okay, right. Dan ialah sebarang antioksidan sebenarnya boleh membantu untuk melindungi sperma dari masalah-masalah radikal bebas ataupun masalah-masalah toksin, masalah-masalah yang boleh mengganggu macam saya katakan tadi, DNA dan juga mitokondria yang ada dalam sperma tersebut. Dan saya tertarik untuk jelaskan ada sejenis kajian tentang satu bahan yang sangat-sangat unik, namanya Astarial. Astarial ini yang mana telah dikaji dan dikeluarkan dalam Asian Journal of Andrology, menunjukkan bahawa dia bukan saja mengalir di dalam darah apabila kita makan, of course masuk dalam darah kan, tapi dia akan pergi kepada sperma tadi. Dia boleh melindungi sperma luar dan dalam. So di sini dia dapat meningkatkan kesihatan DNA sperma tadi. Maksudnya sperma tu berkualiti lah. Dia dapat mengelakkan daripada bateri dalam sperma tu, namanya mitokondria tu, daripada rosak. Dan dia dapat meningkatkan motility ataupun pergerakan sperma tu 2 kali ganda. Dahsyat tu. Dia pasang enjin turbo terus kan. Senang dia berenang pergi cari ovum tu. Right. So ini sangat-sangat baik untuk diamalkan bagi mengatasi kemandulan lelaki. Namanya apa? Astarial. Okay. Right. Dan of course macam saya katakan, ekstrak-ekstrak buah, polyphenols daripada berries, daripada manggis, daripada pomegranate, buah delima, apa semua tu, itu sangat-sangat berkesan sebagai antioksidan yang boleh membantu untuk mengekalkan kesuburan lelaki. So itulah 9 tips yang saya dah kongsikan yang anda boleh amalkan. Saya ulang sikit. Tips yang pertama, turunkan berat badan. Tips yang kedua, lakukan senaman. Tips senaman ni sikit saya nak sentuh. Jangan senaman yang terlalu, orang kata, agresif. Sebab kalau senaman terlalu agresif, dia akan mengeluarkan kortisol juga. Dia akan menyebabkan badan kita stres. Kortisol naik, testosteron turun. Okay. Nombor 3, elakkan stres, dapatkan tidur, elakkan daripada merokok. Kemudian nombor 4, jangan bagi testis ataupun skrotum tu panas kan. So maksudnya pakai pakaian yang longgar, elakkan pakaian yang terlalu ketat. Okay. Kemudian kalau nak jalin hubungan seks, adakan 3 hari jarak. Okay. Nak bagi sperma tu rehat dan fresh sikit kan. Kemudian elakkan ubat-ubat yang tertentu yang mempunyai kesan sampingan terhadap penghasilan air mani ataupun sperma yang sihat. Kemudian pilih lemak yang sihat iaitu omega 3, elakkan trans fat, dan last sekali nutrisi
yang boleh membantu. Contohnya vitamin, contohnya seperti antioksidan daripada buah-buahan dan sayur-sayuran, termasuklah asaril yang saya katakan tadi, dan juga phytonutrisi, maksudnya nutrisi yang kita boleh dapat daripada buah-buahan. Okey, baik. So, last kali ada juga orang tanya, diabetes. Bagaimana pesakit diabetes? Benda ini akan mengganggu tak kesuburan? Memang mengganggu kalau anda tak jaga. Sebab apa? Apabila gula tinggi dalam darah ini akan merosakkan DNA sperma anda. Sebab tu perlukan perlindungan polyphenols tadi untuk polyphenol daripada buah-buahan, extrak buah kan, untuk mengelakkan daripada terjejasnya DNA sperma. Dan kita tahu kalau gula tak dikawal, ini boleh menyebabkan saluran darah di bahagian kemaluan lelaki itu tersumbat, dan ini akan menyebabkan mati pucuk. Dan juga dia juga akan menyebabkan penurunan testosteron, hormon lelaki, menurunkan penghasilan sperma, kualiti sperma yang kurang, maksudnya tak baik, dan kadang-kadang boleh menyebabkan retrograde ejaculation, right? Dan juga boleh menyebabkan kemandulan bagi lelaki. Kesimpulannya, kalau pesakit diabetes nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana nak kawal diabetes anda, saya jemput anda untuk join page saya khusus untuk pesakit diabetes, ataupun orang yang nak tahu tentang diabetes, iaitu page nama dia Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Okey, anda tengok Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, tulis Hidup Bahagia Tanpa Diabetes dekat bahagian search tu, join kan. Dalam page tu saya ada banyak video, berpuluh-puluh, 100 video dah kot, yang saya jelaskan tentang kencing manis, bagaimana nak kawal, bagaimana nak atasi, dan itu sangat-sangat penting bagi mereka yang menghidapi kencing manis, insyaAllah. So, akhir kata, kalau anda rasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mengapa tidak tekan butang like dan share banyak-banyak. InsyaAllah saya akan kongsikan cerita-cerita yang lebih bermanfaat di lain hari. So, sekian daripada saya. Akhir kata, SKB Care for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.